Aku bekerja Isnin sampai Jumaat. Bini aku pun sama, dia kerja Isnin sampai Jumaat. Tapi yang bestnya, hari-hari dia bungkus bekal untuk aku. Dia sediakan bekal untuk aku. So aku tak makan di kedai, aku tak makan di mana-mana tempat, melainkan makanan yang telah dimasak oleh bini aku. Alhamdulillah. Mencari makanan yang baik dituntut di dalam agama kita Islam. Hindarilah makanan yang subhah dan juga was-was. Kalau kita masak tanpa was-was. Kalau kita makan kat kedai kan, mungkin mereka letak bahan-bahan yang orang kata kurang baik untuk kesihatan, walaupun dia sedap. Tapi kita nak kalau boleh makanan kita ni bukan hanya sedap tetapi berkhasiat dan juga bersih dari segi hukum syarak. Itu dia. Jadi apabila kita makan masakan isteri kita sendiri, kita lebih yakin dengan kebersihan dan juga kandungan dalam makanan tu. Alhamdulillah, apa saja makanan Allah bagi aku berselera. Tak kira makan apa pun. Nasi dengan sardin ke, nasi dengan sayur saja ke, apa-apa saja Allah Ta'ala bagi aku cukup berselera. Alhamdulillah. Kadang-kadang aku makan dekat surau atau masjid, kadang-kadang dalam lori pun on. Memang berselera weh.